RM100,000 bila mana tuan-puan simpan dalam bentuk emas, sebenarnya ianya boleh memberikan keuntungan yang tidak dijangka. Nak tahu macam mana caranya? Maka boleh save dan share dulu video ni untuk rujukan pada masa akan datang. Bayangkan jika tuan-puan ada RM100,000 sekarang. Pada awal tahun 2024, RM100,000 sebenarnya boleh beli sekitar 300 gram emas. Tapi hari ini dengan jumlah yang sama, RM100,000 hanya mampu membeli sekitar 200 gram emas sahaja. Perbezaan sebanyak 15 bulan sahaja menyebabkan 100 gram emas yang bernilai hampir RM50,000 ini hilang macam itu sahaja. Jika tuan-puan simpan RM100,000 pada awal tahun 2024 dalam bentuk emas, sebenarnya tuan-puan telah pun untung sekitar RM50,000. Keuntungan ini sebenarnya tak akan bocor. Tak sama macam bila mana tuan-puan simpan dalam bentuk duit. Keuntungan yang tuan-puan peroleh tidak akan hilang begitu sahaja. Simpan emas membuatkan penyimpannya menjadi kaya secara senyap. Walaupun pada awalnya mungkin nampak mahal, tapi bayangkan dalam jangka masa setahun, tuan-puan telah pun nampak perubahan yang sangat besar. Jadi, bagi tuan-puan yang pada hari ini nak mulakan simpanan emas, nak alihkan RM100,000 ke dalam aset emas fizikal, nak saya bimbing dalam simpanan emas, maka boleh terus klik link di bio ataupun terus rujuk pin di video TikTok saya cara untuk bermula. Saya akan guide tuan-puan dalam simpanan emas bersama dengan Public Gold.